Alright guys, kita ada JVC KVM705. Yang ni model VCD player So dia datang sekali dengan 7 inci wide monitor. Alright. So dia datang sekali remote baru tukar bateri. Okay. So okay, ni screen dia Screen dia boleh adjust. Nak turunkan, kalau lama-lama dia akan turun laju lah. Okay. Baik. Okay guys, yang ini dia FM Japan, VCD, CD, dia ada AUX dekat sini. Kalau korang nak pakai Bluetooth, korang boleh beli Bluetooth receiver. Tak kira lah apa brand pun. Okay, lagi mahal Bluetooth receiver, lagi baik suara keluar Alright. So just sambung kat sini, power on pakai USB, dah boleh pakai connect Bluetooth. Alright. So dia monitor dia guys, monitor dia dekat sini ada keputihan sikit tapi kalau kita tengok video gambar memang tak nampak sangat lah Dia dah nampak gambar je So ni mode, ni untuk AV1, AV2. Okay, dekat wire belakang tu kita boleh sambung sambung boleh beli Mi Stick untuk Android punya. So korang boleh boleh tengok YouTube lah, boleh buka YouTube sebab dia ada wire sambungan dekat belakang kita tengok sikit. Okey, ini line in. Belakang tu ada untuk output juga Okey, yang ni akan sambung dekat sini untuk player punya, untuk monitor satu. Yang ini untuk monitor, untuk AV input nombor 2 punya. So ini korang boleh beli Mi Stick Android punya. Korang boleh sambung dekat sini lah. 2 untuk suara, 1 untuk audio video, untuk video. Okey, ni untuk audio. Alright. So wire speaker semua macam biasa lah. Ni model lama guys memang lama ni. Tahun 90 ke tahun 2000. Okay, remote dia semua okay. Dia punya flip semua cantik, smooth je, lembut je, tak ada crack-crack Selalu kita dapat dia ada isu sikit lah, ada crack-crack tu kita tak mau ambil lah. Kriteria ke apa kita ada problem tak mau ambil. Yang ni tengok okay, dia boleh ambil lah. So mana yang berminat boleh roger guys. Okay, untuk volume pakai sini lah untuk volume dia. Oh sikit. Okay. Alright. So sini untuk adjust EQ dia. Okay, nombor 1 rock, classic, pop, hip hop, jazz. So okay, ni ada frequency response, fade, balance, loud on. Okay. Okay, ni bagi tambah suara lagi lah, sampai 5 je extra. Okay. Korang boleh adjust level lagi. Ni kena tekan kuat sikit Okay guys, mana yang berminat boleh roger guys. Untuk dijual depan ni AUX, VCD, buka dalam ni VCD. Just kita buka ni, dia akan keluar lah VCD Kalau korang beli DVD pun boleh pakai. Ini DVD. So dia model lama tak boleh detect DVD, so dia akan detect VCD lah. Alright. So CD tarik pun lembut. Okay, kalau nak buka habis, buka satu panel ni, just tekan ni lah. Alright. Professional mixes played by a professional DJ. Okay. So ni CD Okay.
Right guys, tekan flip, tekan lama, dia off. Okay, cun guys. Ini remote yang bahagian ni untuk atas, yang bawah ni untuk bawah lah. Alright, kita nak off on ke pakai remote je lah. Right. Okay, cun. Right guys, mana berminat boleh Roger guys untuk dijual.